Kalau ada batuk berpanjangan dan jangkitan kuman dalam paru-paru, memang tak lepas pergi haji. Yang tu salah satu syarat kesihatan yang kerajaan tetapkan untuk tunaikan haji. Kesian, ramai yang saya jumpa dah bertahun-tahun tunggu nak pergi haji. Bila dah dapat surat tawaran panggilan haji, datang untuk medical check up, gagal sebabnya batuk yang berpanjangan tak baik-baik. Ada yang cakap, alah doktor, batuk biasa je sebab kahak. Tapi bila saya buat x-ray, rupanya paru-paru dah ada jangkitan. Benda ni bahaya sebab masa kat tanah suci nanti, udara kering, banyak jemaah. Risiko jangkitan kuman tinggi. Bayangkan, dah tunggu berbelas tahun giliran, tapi sangkut sebab batuk je. Kalau rawat awal, boleh elak gagal. Kalau anda ada batuk lebih 2 minggu, tolong jangan tunggu. Datang ke klinik awal, kita buat pemeriksaan paru-paru dan rawat batuk sebelum check up haji. Doktor nak bantu anda lulus dan sihat untuk ke tanah suci.